Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam podcast khas kita pada hari ini dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Saudara Arif Hu yang merupakan alumni AIUM Gombak dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah dan kini sedang melanjutkan pelajaran dalam PhD. Alright. Arif? Ya. Okey tak hari ni? Okey. Nervous ke? Taklah. Macam mana belajar sekarang? Ya, baru jumpa supervisor semalam. Tengah nak siapkan penulisan tesis. Oh, dah nak habis lah PhD? Taklah, separuh je. Oh, separuh. Arif tulis pasal apa je PhD tu? Tentang rahsia. Oh, tak boleh beritahu lah rahsia. Sebab Dr. Sofia kata jangan orang lain. Oh. Tapi tentang OKU lah. Tentang OKU dari perspektif Quran dan hadis. Tapi tak boleh beritahu tajuk. Oh, tapi nanti Arif habis PhD belanja Suraya makan Johnny's tahu? Johnny's, boleh? Boleh? Lepas tu main Talk Drift. Okay, Talk Drift betul. Tapi kalau Suraya kat CFS lagi macam mana? Sudah dia ambil. Sudah dia ambil. Arif ada bawa mainan ke hari ni? Tak bawa kapal terbang je. Kenapa Arif suka main kapal terbang? Tak, pegang je nak sebab cantik. Sebab cantik. Alright, boleh ke Arif Suraya tanya sikit soalan pernah tak time Arif belajar dulu Arif rasa nak give up? And bila Arif rasa nak give up tu, apa yang Arif buat sampai Arif ada kat tempat sekarang yang Arif tengah macam tak percaya dah PhD? Give up. Bukan give up, merajuk je. Macam merajuk. Sebab ada alamak. Boleh cerita ke? Sebab ada dia tak suka banyak student OKU dekat UIE. Dia tak suka. Tapi saya merajuk kejap lah. Saya merajuk kejap sebab dia kata banyak sangat lah pelajar OKU. Saya pun malulah sebab dia tak suka. Saya pun merajuk dan tak jumpa pensyarah saya. Malu. Tapi sekejap je. Tapi lepas tu ada kakak Heaven tu buatkan air kopi O dan bawa pergi Top Drift. Lepas tu dah lupa dah. Kalau saya sedih, saya pergi ajak kawan-kawan yang disable OKU lain pergi main lomba-lomba macam main dengan Suraya tu. Baru boleh bangkit semula. Sekarang Arif rasa nak give up tak? Sekarang dah tak dah sebab dah naik Top Drift. Dah 2 kali dah minggu ni. Bukan. Minggu lepas. Dengan kawan-kawan. Tak nak dengan Suraya dah lah. Bukan. Tapi dia kat sini. Tapi Suraya kat sini. Okay lah. Nantilah bila cuti. Lepas tu kan, macam mana rasanya jadi pelajar PhD yang ada autism? Apa yang orang tak nampak? Selalu tu kalau autism tu dia hidden disabilities. Orang tak nampak lah sebab luaran nampak normal je. Tapi masalah dekat bahagian dekat otak kan orang tak nampak. Tapi nanti orang salah faham lah. Sebab selalu kalau student autism tu selalu dia faham ataupun dia lihat dunia dengan cara yang berbeza daripada orang lain. Macam kadang-kadang mungkin dia akan dalam kelas dia sensitif dengan bunyi bising. Tempat yang crowded tu dia tak boleh duduk sangat. Jadi nanti boleh overload lah. Nanti dia jadi sensory overload kalau kelas tu bising ataupun kelas tu terlalu terang. Kalau macam ni lampu tak terang sangat, boleh. Kalau belajar kalau dekat IA tu ada
ada snoozling room. Snoozling room tu macam bilik untuk rehat-rehat, santai-santai, sunyi je. Jadi kalau student autism yang letih ke dekat kelas, banyak maklumat yang dia dapat ke, ataupun dia baru lepas kena marah ke, selalu kalau student autism tu ada masalah nak grouping, nak dengan grup, sebab orang tu tak faham, sebab dia tak faham soalan tu secara dia kena faham soalan tu secara terus. Orang kena tanya soalan terus-terus, tak boleh dia boleh jawab, cuma dia perlukan soalan yang straightforward. Kalau soalan yang pusing-pusing, nanti dia tak boleh jawab. Maksudnya pensyarah kena tolong jelaskan soalan tu, tapi bukan bagi jawapan. Faham ke? Faham. Menariklah. Saya baru tahu. Ya, kalau saya nampak dekat kelas, kalau bising sangat ke, ataupun cahaya terlalu terang, nanti saya muntah lah. Tapi taklah muntah terus, tapi dah boleh rasa nak muntah tu, pergi tandas lah. Yang tu ke cabaran yang paling teruk Arif hadapi ke ada yang lagi teruk? Kawan-kawan ke? Tapi tak pastilah itu cabaran ke tak. Tapi macam tapi kan semua orang ada cabaran. Tapi saya rasa tapi tak rasa tu cabaran tu, macam sebahagian daripada hidup je. Sebab semua orang pun cuma berbeza. Kalau orang autism, ujian dia cara ujian dia lain. Kalau orang yang normal, cara dia lain. Tapi kena lalui je. Faham. Dulu Arif sebelum masuk UAE, Arif sama mana? Form 6 ke, asasi ke? Dekat Mahat Johor. Mahat Johor. Belajar apa? Belajar Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM. Oh, STAM. Kalau Arif boleh bagi pesanan dekat student-student, macam mana kita nak lagi faham dengan kawan-kawan yang kurang keperluan ni? Kena ada empathy. Tahu ke empathy apa? Rasa kesian ni. Bukanlah. Simpati tu, yang kesian tu yang simpati. Simpati tu kalau kita nampak orang yang miskin ke, kita bagi dia duit banyak-banyak. Kita bagi dia duit. Tapi empathy tu, kita sediakan pekerjaan untuk dia supaya dia boleh berdikari. Simpati tu macam tu lah, dia kesian, dia pun bagi duit. Tapi orang tu tak nanti kalau dia dah mati, tak ada orang nak bagi duit, nanti habislah macam tu. Tapi kalau empathy tu, dia untuk jangka masa panjang. Kalau kita bagi ruang untuk orang miskin tu bekerja, nanti kalau orang yang bantu tu dah tak ada pun, dia boleh menjana pendapatan dan ada hasil sendiri. Faham ke? Faham. Tapi kalau OKU tu macam kalau kawan kita, tapi saya rasa sekarang ramai student yang ada masalah kesihatan mental. Kalau ada kawan-kawan macam tu, kita jangan marah dia lah. Jangan cakap dia tak jaga agama ke, ataupun dia sesat ke. Kita dengar je. Kalau dia cerita, kalau kita tak boleh nak bantu dia, kita dengar je. Kita jadi pendengar masalah dia je. Tapi kalau nak selesaikan masalah tu, dia kena jumpa dengan doktor, pakar, ataupun dengan kaunselor. Tugas kita untuk mendengar masalah dia je. Tapi tak semestinya kita boleh selesaikan. Nanti kalau kita dengar, nanti dia rasa happy lah, walaupun kita tak faham sangat dan tak boleh nak bantu sangat, tapi ada orang dengar. Sebab tu kalau ada orang yang ada bunuh diri tu, yang calakan, yang cederakan tangan ke, sebab tak ada orang nak dengar, ataupun kalau dia cerita, orang cakap orang judge dia lah. Lepas tu sebab tu lah dia gantung diri ke macam tu.
Arif adalah kawan-kawan yang baik sana kan? Yang dengar masalah. Apa? Arif selalu dengar masalah orang ke orang dengar masalah Arif? Mana satu? Saya dengar je masalah orang. Lepas tu kalau saya tak tahu nak bantu, saya belanja dia aiskrim. Belanja aiskrim ni pasti? Contohlah dia cerita masalah dengan roommate dia ke. Lepas tu saya cakap, alamak, saya tak tahulah nak bantu. Apa kata makan aiskrim? Saya rasa kalau orang makan aiskrim, kalau terutama perempuan, dia boleh happy lah sebab manis-manis. Okay, boleh claim aiskrim lah lepas ni. Oh, boleh. Tapi dekat Temerloh. Baskin Robin? Boleh? KLIS. Oh, boleh. Baskin Robin. Oh, tapi bukan sekarang lah. Okay, last kali, apa yang nasihat yang Arif nak bagi kat student-student yang nak menghadapi final exam? Tak lama lagi. Oh, kalau dah penat sangat nak exam tu, rehatlah kejap. Macam kalau orang autism, kalau dia dah penat sangat dengan rangsangan luar, dengan yang mengganggu dia macam bunyi ke ataupun cahaya ataupun bau, dia boleh rehat sekejap. Tapi bukan bermakna dia tewas, tapi badan kita kena rehat sekejap. Tak boleh nak paksa-paksa. Lepas tu kalau kita dapat markah sikit, kena jangan jangan takut sangat. Sebab kalau kita baru semester pertama, saya pun banyak dah markah sikit-sikit ke ataupun gagal pun pernah. Tapi kalau student kalau dapat markah dah lulus pun dah okey dah. Tapi kalau dapat 10 daripada per 17 dah okey dah untuk tahun pertama. Macam pernah dengar 10 per 17 tu. Lepas tu macam tu lah, apa yang kita untuk kalau baru semester pertama ni, kita jangan letak ekspektasi yang tinggi sangat untuk markah tu. Kena, sebab ada, kalau kita rasa kita sikit tapi ada orang lagi sikit markah dia, kita tak boleh tengok orang dekat atas, kena tengok orang dekat bawah. Tapi bukan bermaksud kalau kita tengok orang kat bawah, kita kena pergi bawah. Kita tengok, dia lagi rendah lah, tapi saya dah tengah-tengah ni okey dah, macam tu. Tapi saya kena berusaha lebih lagi. Faham ke? Faham. So, apa tips Arif belajar macam mana untuk exam sebelum ni? Saya dah lama tak ada exam lah. Saya pun dah tak ingat sebab saya dah lama tinggalkan degree. Dah 5 tahun lepas. Lepas degree saya terus sambung master dan PhD. Tapi kalau sebelum exam tu kena banyak doa, taubat dengan dosa semua. Kena banyak makan yang berkhasiat. Kena banyak exercise sebab otak kita kena perlukan senaman juga. Bukannya sebab nak exam tu gunakan otak. Sebab tu kita kena exercise juga. Tak boleh boroi-boroi. Kena badan kena fit. Baru selesa nanti nak datang exam. Kalau boroi pun nanti nak pergi kursi pun susah. Tak muat. Nanti perut melekat dekat dengan meja peperiksaan. Kena jaga kesihatan badan. Dan kena banyak taubat. Walaupun macam tak rasa banyak dosa, tapi taubat je. Nangis-nangis ke. Tapi kalau kita tak boleh nangis, kita buat-buat je, nangis dekat depan Allah. Buat-buat je. Sebab tu kakak saya pernah ajar, kalau saya tak boleh menangis, waktu solat, waktu doa, buat-buat nangis je. Boleh Boleh. Macam mana nak buat-buat nangis tu? Tak bawang ke? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Macam tu. Keluar air mata lah. Ambil air liur, buat macam ni.
Good tips. Baguslah. Terima kasih saudara Arif untuk perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat pada hari ini. Datang dari mana tadi? Dari UIA Gombak. Berapa jam datang sini? 2 jam 30 minit. Terima kasih. Okay Arif, ada tak pesanan akhir untuk penonton? Ada. Kepada pengguna TikTok, jangan lupa follow dan subscribe CFS Connect. IG YouTube. IG dan YouTube. Bye. Bye.